Okey. Siapa ulama' yang ada profil yang saya sebut tadi tu? Syekh Tarikat, dia ada sanad Suhrawardiyah, dia melakukan suluk selama 300 kali, suluk 40 hari. Ya. Dia tulis lebih 300 buah buku. Dahsyat ulama' ni dahsyat. Nama dia Alauddin As-Simnani. Syekh Alauddin As-Simnani. Jarak dia dengan Ibn Arabi hanya dalam 50 tahun saja. Dia tak jumpa Ibn Arabi, so jarak dia tidak jauh. Maksud dia very early tu. Dah dekat sangat tu dengan zaman Ibn Arabi tu. Boleh kita kata, dah mula tersebar idea Ibn Arabi tu, Alauddin Simnani ni mengekangnya. Alauddin Simnani ni, dia punya keluarga keturunan dia ramai menteri-menteri. Maksud dia orang kaya ni. Keluarga orang kenamaan, orang kaya. Tapi apa dia buat? Dia tinggalkan semua. Dia jual aset-aset dia. Dan dia mengambil jalan suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu benda menarik tentang dia adalah, dia sebenarnya asal dia adalah seorang pengkagum Ibn Arabi. Maksud dia membaca buku Ibn Arabi dan mengambil faedah daripada kitab-kitab Ibn Arabi. Bahkan dia berseronok dengan kitab-kitab Ibn Arabi, dan dia kata, ketika satu hari ni aku sedang membaca Futuhat. Bukan sekat membaca, aku tengah tulis hawashi, aku tengah tulis komentari kepada Futuhat. Maksud dia, ni bukan pembenci ni. Ini bukan orang luar bidang ini. Ini orang yang mencintai, menyayangi, dan orang sufi yang mengambil jalan tasawuf. Yang sudah tentu dia tahu haqaiq. Kan? Kalau you kata dia tak tahu haqaiq, I nak tanya you balik, you siapa? You siapa? Nak main game ni? Nak main you siapa, I siapa? You siapa, I siapa? Kan? Ni apa benda ni? Malulah orang Islam berhujah macam ni. Malu. Kan? Jangan memalukan orang Islam. Tak apa, we will teach you how to argue properly. So dia tengah baca Futuhat. Sehinggalah dia jumpa satu kalam Ibn Arabi. Subhana man azhara al-asya'a wa huwa 'ainuha. Maha suci dia yang menzahirkan segala perkara, dan dialah hakikat perkara-perkara itu. And he is these very things that he manifest. Katalah hebat Ustaz Noor menghasilkan cawan ini. Dan Ustaz Noor adalah cawan itu. No, this is exactly what he said. Di sini yang Alauddin Simnani dia tarik handbrake. Dia start baca kitab-kitab Ibn Arabi yang lain. Dia muntahkan semua balik. Dia mentakfir Ibn Arabi. Yang dia berdialog dengan siapa? Murid-murid Ibn Arabi pada waktu itu. So, saya nak beritahu bahawa he is more authoritative to speak about Ibn Arabi. Because he dialogue with his students. Ataupun pro Ibn Arabi seperti Al-Qashani, Afif At-Tilimsani. Saya tak pasti dia pernah berkorespondens dengan Afif At-Tilimsani ataupun tidak. Afif jumpa Ibn Arabi. Al-Qashani kalau tidak salah saya tak jumpa. Ni semua mensyarahkan Fusus Hikam. Dia tulis surat kepada Al-Qashani ataupun Afif, tak silap saya. Tak berapa clear. Hujah dia simple je. Kalau ada seseorang datang kepada engkau dan kata kepada engkau bahawa, sorry ini bahasa kasar, tai syekh engkau sama dengan janggut syekh engkau, ataupun tai syekh engkau adalah janggut syekh engkau, kau boleh terima ataupun tidak. Simple je argument dia. Apatah lagi you mengatakan Allah menzahirkan segala benda ni, dan Allah lah benda-benda itu. Wa huwa 'ainuha. Allah lah hakikat benda-benda itu. Ini sufi muhakkik ini. Jangan datang kepada saya, oh dia tak faham. Hang siapa nak cakap dia tak faham? You want to play that game kan? Okay, fine. Kita pakai authority sufi. Bukan sufi biasa-biasa, bukan sufi kaleng-kaleng.
Apa Imam Az-Zahabi kata pasal Alauddin Simnani ni? Az-Zahabi, anak murid kepada Ibn Taymiyah, kata dia adalah seorang imam yang Rabbani, sangat tawaduk, banyak membaca Al-Quran, dan dia ni ada aura yang Masya Allah kepada hati-hati orang. Okey, ini murid Ibn Taymiyah yang cakap dan dia selalu menolak Ibn Arabi dan buku-buku Ibn Arabi dan mengumumkan kekufuran Ibn Arabi, dan sangat marah, menunjukkan kemarahan kerana Allah. Ini walius salih. Salah seorang murid dia, di dalam dia punya zawiyah dia, Zawiyah Biabakani nama dia, Biabakani, dia datang daripada rumah orang-orang yang banyak minteri, rumah-rumah orang kenamaan. Dan tanda-tanda kewarakan dan ahli ibadah jelas pada dia dan pada wajah dia. Dia sangat kacak dalam dia punya zahir dia, tawaduk, dan sangat tenang. Bila duduk dengan dia, biasa tenang. Dia baca Quran selalu, dan jelas dia memiliki cahaya kerohanian. Nampak dia tak kata dia ni wali. Nampak? Dia kata ini pengalaman aku dengan dia. Aku melihat dia ni orang saleh. Aku merasa tenang. Aku lihat ketenangan kepada dia. Aku lihat cahaya pada wajah dia. Ini pengalaman aku. Ya, ini humble. This is how you husnuzan dengan orang. Bukan dengan terus kata dia wali Allah. You siapa? Bukan macam tu. Dia selalu menyangkal Ibn Arabi dan mengumumkan kekufuran Ibn Arabi. Dan dia akan kutuk orang-orang yang ikut Ibn Arabi. He will not let them go. He will chase them. He will not allow them to sebarkan dia punya nonsense. Ada salah seorang murid, dia kata, aku bersama dengan dia selama 32 tahun. Dia tak pernah menyokong ataupun bercakap perkara-perkara merepek seperti Ibn Arabi. Seperti apa yang diajar Ibn Arabi. Sebaliknya, dia berterusan menghalang orang membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Dan apabila dia dengar sahaja, ada ulama, ada tokoh-tokoh ulama di zaman dia yang baca kitab-kitab Ibn Arabi ni, apa dia akan buat? Orang yang baca Futuhat, yang baca Fusus, dia dengar ada ulama baca Fusus, ada baca Futuhat, dia akan datang rumah dia orang pada waktu malam, dan dia akan ambil buku tu, dia akan koyakkan, dia akan bakar. Ini mujahid fisabilillah. Ini ahli sunnah. Ini wali, insya-Allah. Insya-Allah. Saya tak kata dengan pasti. Insya-Allah. Ini sifat, ini tanda-tanda kewalian. You don't allow such nonsense to come in. Ini Simnani sendiri tulis. Betapa dia benci dengan jalan Afif Tilmisani. Afif Tilmisani anak murid rapat. Saya ada buku Afif ni dekat rumah. Dia iakan je semua yang ada dalam Fusus tu. Benda-benda yang tak boleh takwil pun dia biarkan macam tu saja. Dia terima. So, apa yang Simnani cakap dalam salah satu majlis dia? Dia kata, aku pernah jumpa seorang syekh bernama Al-Hajj Al-Amuli. Dan dia mendakwa bahawa dia salah seorang murid kepada Afif Tilmisani. Dan dia dapat ijazah sanad daripada Afif Tilmisani. Dan bahawa Afif Tilmisani pada zaman itu adalah arif billah yang terhebat sekali. Syekh sebenarnya cakap apa? Maka apa aku buat? Aku follow dia rapat-rapat. I follow dia sebenarnya rapat. Aku hempit dia rapat-rapat. Maksud dia bukanlah hempit physically. You observe. You observe very closely. Dan aku perasan dia melakukan dosa-dosa yang besar. Perkara-perkara yang memalukan. Dengar Maka Simnani pun menghukumkan bahawa Haji Amuli ini kafir.
Dan dia nak buat fatwa supaya orang ni dibunuh. Maksudnya, he saw very bad things that they are doing actually. Okay. Akhirnya, Haji Amuri ni buat apa? Dia campakkan diri dia dekat kaki Simnani ni dan minta maaf. Minta bertaubat. Okay. Dan pada ketika itu, apa Simnani buat? Dia minta, bagi aku kau punya ijazah yang Afif Tilmasian ni bagi. Dia ambil, koyakkan, campak dalam air. This is it. Siapa berani kata dia mati su'ul khatimah? Hang yang baik hati-hati. Yang paling saya benci sangat, golongan yang mulut senang pacul. Siapa kutuk Ibn Arabi ni dibimbangi mati su'ul khatimah. Astaghfirullahalazim. Saya tak pernah dengar Wahabi cakap macam tu. Mati su'ul khatimah ni apa, sahabat-sahabat? Kalau Wahabi dia kata, kau musyrik kau buat benda ni, tapi boleh taubat lagi tak? Ada chance untuk taubat tak? Ada chance lagi. Ni kalau mati su'ul khatimah. Sebab tu saya kata, kalam-kalam yang paling biadab dan paling sombong, takabur adalah datang daripada golongan-golongan yang mengaku sufi ni. Dan dia orang tak sedar. Dan saya akan tuntut mereka di depan Allah, siapa yang sebut benda-benda macam ni. I will not let you off. You speak things like this, you jangan berani-berani kutuk, kritik Ibn Arabi. Nanti mati su'ul khatimah. Tengok je nanti. Astaghfirullah. Entah baca sejarah ke tidak. Dalam sejarah pernah berlaku mubahalah. Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ibn Hajar, the prince of hadis, dia pun pernah dikutuk teruk oleh pengikut Ibn Arabi. Sebab dikritik Ibn Arabi, dikutuk teruk. Sampai orang komplain kepada political authority. Suruh halau Ibn Hajar keluar daripada tempat ni sebab apa dikritik Ibn Arabi. So semua yang kita buat ni ada political repercussion. Ni benda bukan cakap-cakap kosong, relax-relax, armchair kritik, tak. Benda ni ada repercussion. Kalau sebahagian pihak dia nak ambil tindakan, ambil lah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Ibn Hajar kata apa? Ini marah sangat dengan aku sampai dia guna kuasa. Dia komplain tentang aku kepada. Akhirnya aku kata kepada dia, kenapa kau nak bawa Sultan masuk campur? Sultan ada apa kena-mengena dengan perbahasan ilmu ni? Tengok cara alim bercakap. Why are you bringing him to the discussion? Why are you bringing power to the discussion? Why don't we discuss? Orang tu tak boleh, tak nak discuss. Kata okey, kalau macam tu kita mubahalah. Bagi saya dalam isu ni layak mubahalah. Patut mubahalah. Ibn Hajar kata apa? Kita mubahalah. So dia pun buat. Dengan nama Allah. Kalau Ibn Arabi di atas kebenaran, maka laknatlah aku. Ibn Hajar kata macam ni. Dan orang tu pun kena cakap yang terbalik. Dia kata, wallahi, kalau Ibn Arabi di atas kebatilan, maka laknat Allah ke atas aku. Diorang buat. Tak sampai berapa minggu ke berapa bulan, dilaporkan orang yang pro Ibn Arabi tersebut, dia kata satu malam tu dia rasa macam ada angin lalu dekat kaki dia. Dan lepas angin tu lalu dekat kaki dia, hanya dalam masa beberapa waktu lepas tu dia jadi buta. Lepas tu dia meninggal. So ulama biasanya bila kalau ada orang mubahalah dan perkara macam ni berlaku, tu menunjukkan sebagai tanda mubahalah tu jadi geng-geng yang duk menakut-nakutkan orang ni tentang Ibn Arabi ni, sebenarnya sejarah menunjukkan you patut takut dengan ulama yang kritik Ibn Arabi. You patut bimbang bila you defend Ibn Arabi. You are putting yourself in danger. You are putting your iman in danger. Not us. We are safe. Alhamdulillah. We are safe. Okay? We have prepared our position, insyaAllah, in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Have you prepared your position? You nak diri depan Allah nanti apa? Kalau Ibn Arabi terbukti seorang batiniyah, dan you duk promote kalam dia, you nak cakap apa depan Allah nanti? Cukup tak you kata, oh saya tak tahu ya Allah, saya tak baca pun buku dia. Kau tak baca yang kau duk confident defend apa? Kau perasan tak kau telah mempertahankan kebatilan? Tak baca pasal Trinity tapi duk defend Trinity. Lepas tu bila kena tanya, oh saya pun tak tahu Trinity tu apa. Tak minta kena terbeleng. Kau tak faham, kau pergi promote, kau pergi sokong, kau pergi defend.
Apa masalah kau ni? Atau, oh tak, ya Allah, aku percaya ulama-ulama zaman tu, okey, semua sayang dia, kan? Maksud dia kau taklid. Kau mengikut secara buta. Kalau ikut secara buta, diam. Maksud dia kau sendiri tak nampak bukti. Kau hanya mengikut apa orang cakap. Ini dalam bab akidah ni. Berani kau. Dalam akidah mana boleh taklid? Boleh ke ikut suka-suka? Ikut buta? Oh, saya percaya ni sebab mak ayah saya percaya. Saya percaya ni sebab syekh saya percaya. Mana boleh macam tu? Ini akidah. Sebab tu perpisahan antara akidah dengan tasawuf ni yang banyak orang keliru. Banyak orang kata ni perbahasan tasawuf. Dia kalau perbahasan suluk sahaja, orang tak ada masalah. Ini adalah penyataan akidah yang disampaikan oleh Ibn Arabi dalam style kalam, kalau nak tahu. Dia tulis buku dia tu secara teratur. Ada bab-bab tertentu dan ditulis dengan hujah-hujah yang berbentuk kalami. Dia menggunakan istilah-istilah kalam. Dia mengkritik Asy'ariyah, mengutuk Asy'ariyah. Bukan kutuk Asy'ariyah saja, Nabi-Nabi pun dikritik sekali. Nabi-Nabi pun dia kata tak sampai makam. Ada Nabi yang Nabi Ilyas, makrifat ada separuh je. Tak rasa nak tempeling orang ni, kan? Ini yang dirasakan oleh Simnani semua ni. Bila dia orang baca, dia orang marah. Biadabnya mulut engkau ni, lancangnya mulut engkau ni Ibn Arabi. Tapi yang pentaklid buta ni semua tak sedar. Dia ingat kita lancang kepada Ibn Arabi. Dia tak sedar bahawa Ibn Arabi telah lancang kepada Allah dan Rasulullah SAW. You kata you pencinta Nabi. Banyak yang pengikut Ibn Arabi ni. Oh, hubbur Rasul, hubbur Rasul. You tahu tak apa disebut pasal Rasulullah? You tahu tak apa disebut pasal Nabi-Nabi Allah? You tak kisah. Bohong you punya penyataan cinta. Bohong. Kalau you betul cinta pada Allah dan Rasul, you tak akan izinkan dia cakap macam ni. Bohong semua ni. Cinta-cinta ni. Orang cinta boleh izinkan kalam macam ni. Ni cara orang cinta. Someone who's in love with Allah, they wouldn't allow such statements. No matter it came from any person's mouth. Mulut siapa pun keluar. Dia kata, ni tak boleh ni. You tak boleh cakap pasal my lover, my beloved like this. Ini kurang ajar ni. Ini biadab ni. Kalau sekali dua mungkin kita boleh maafkan. Tapi kalau konsisten, sekali dua kata Nabi silap, kita boleh tutup mata. Tapi kalau hampir semua Nabi-Nabi ni kamu duk kata yang Nabi ni salah tak salah faham, salah tafsir mimpi dia sendiri. Wah, engkau siapa? Susah untuk saya beritahu sahabat-sahabat kenapa kita cukup marah dengan benda ni. Orang akan kata you don't understand. But the anger is real. If you read, sometimes your heart pumps. Dan dia macam kalau aku boleh jumpa dia sekarang ni, dia sampai ke tahap itu. Sebab level dia bercakap tentang Allah dan Rasul tu cukup biadab. Bahkan musuh-musuh Islam hari ini pun tidak cakap tentang Allah dan Rasul sebiadab itu. Ini yang ramai pro Ibn Arabi tak sedar benda ni. Dan hanya taklid buta kepada ulama mereka. Dan ulama mereka sebahagian tak baca pun. Bagi contoh, ada seorang yang dianggap sebagai ilmuwan. Syekh Abdul Qadir Isa. Apa nama dia? Syekh Abdul Qadir apa nama dia? Abdul Qadir... lupa dah pada Abdul Qadir lah. Ya. Dia duk defend Ibn Arabi, duk kutuk, kritik Syekh Syed Fudah. Padahal baru tahun 2024 dia ambil gambar dengan Syekh. Mutual respect. Dan video-video dia zaman itu kata, aku tak baca pun kitab Ibn Arabi. 2024 dia mengaku dia tak baca lagi. Tapi 2026 tiba-tiba dia menjadi pakar yang boleh mempertahan Ibn Arabi. Sebab tu ini kita kata perang yang buruk. Cukup buruk daripada sebahagian Asy'ariyah Maturidiyah ni. Ya, thank you. Abdul Qadir Hussein. Ini cukup buruk daripada perangai sebahagian Asy'ariyah Maturidiyah ni. Buruk perangai ni. Syekh Said dah bercakap pasal Ibn Arabi ni, tak silap saya dah lebih 10 tahun. Dia dah tulis buku-buku pasal Ibn Arabi dah lebih 10 tahun. Engkau ni 2024 kau mengaku kau tak baca. Lepas tu hari ni kau pula berani nak. Lepas tu hujah pun tak bawa. Siap kutuk Syekh tak sampai makam. Syekh bukan orang dalam bidang. Astaghfirullahalazim. Habis buku-buku yang dia tulis ni paling tidak respect. Respect in the sense, read it. I don't say accept everything. Read it. Read. Ini perangai buruk. Bahagian Asy'ariyah Maturidiyah yang mendakwa diri mereka sufi. Ini perangai buruk. You can lie to the others, claiming to be
orang saleh, arif billah. You cannot lie to everyone. We see you as who you are. Kat depan cakap dengan murid, jaga hati, tunduk, tawaduk. Tapi bila syekh you kena kritik je, you start kutuk orang. You start cakap pasal hati orang. You start cakap pasal orang punya hujung hidup. Astaghfirullah. Kesombongan jenis apa ni? It comes from the Sufis. But not all, of course. So, Alauddin Simnani ni, awak nak letak kat mana? Ni baru satu. Ni baru satu. Allahu Akbar. Syekh Alauddin Simnani marah betul sebab dia jumpa statement subhana man azhara al-asya' wa huwa 'ainuha. Maha suci dia yang menzahirkan segala-galanya dan dia adalah hakikat segala-gala itu. Dialah perkara-perkara itu. Syekh marah dengan statement tu. Saya rasa kalau Syekh Alauddin Simnani jumpa statement yang saya nak nukil ni, saya rasa dia sendiri pergi korek kubur Ibn Arabi tu. Ada satu kalam Ibn Arabi ni yang tak boleh ditakwil apa. Siapa yang cuba takwil, sesungguhnya akidah orang yang cuba takwil itu akan berada dalam bahaya. Ni saya beri peringatan saja. Kenapa? Sebab kalam ni jauh lebih teruk daripada kalam-kalam kufur yang ada dalam Quran. Ya Allah nukilkan kalam-kalam orang-orang bukan Islam. Apa Ibn Arabi kata? Innal haqq al-munazzah wal khalq al-musyabbah. Sesungguhnya Tuhan yang ditanzihkan itu, tanzih itu apa? Kita kata Allah bukan begini, Allah bukan lemah, Allah bukan bodoh, Allah tidak bertempat. Allah itu semua tanzih, menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak selayaknya. Innal haqqal munazzah, bahawa Tuhan yang ditanzihkan itu huwa al-khalq al-musyabbah. Dialah makhluk yang ditasbihkan Allah kepadanya. Tak rasa nak maki lah. Awak tak rasa nak maki, awak persoalkan akidah awak sendiri. The most appropriate position here is to be angry. Dan ini selari dengan falsafah dia. Memanglah. Innal haq al-munazzah huwal khalq al-musyabbah. Ini jelmaan Allah juga. Wujudnya adalah wujud Allah. Jelmaan yang berbeza. Dan dia kata, kekufuran, kesalahan puak-puak Nasrani ni kerana mereka menghadkan ketuhanan kepada Jesus sahaja. Celaka engkau. Ibn Arabi. Kesalahan dan kekufuran Kristian hanya kerana mereka menghadkan ketuhanan kepada Isa saja. Some of you may think, kenapa sebahagian ulama boleh terlepas pandang sebab tak baca? Jangan terkejut ulama tak baca. Atau baca tak jumpa bahagian tu. Contoh macam Alauddin Simnani. Dia dah syok dengan futuhat lama. Dia buat komentari lagi. Sampai terjumpa kenyataan macam ni. Dia check balik. Ini liciknya Ibn Arabi. Sebab tu dia kata akidah yang paling tinggi tu dia taburkan dalam futuhat. Maksudnya orang yang awam tak akan jumpa. Orang yang tahu saja tu. Betul lah. Orang tahu saja tahu. Dan yang tahu tu bukan pro dia saja. Yang anti dia pun faham. Dia tabur. Bila sebut tabur, maksudnya susah nak detect. Not together. Not in one chapter. This is my akidah. Tak. Dia tabur. Sikit sini. Sikit sini. Sikit sini. Sebab tu Alauddin Simnani pun terlepas. Awal-awal dia. Tapi bagi dia cukup. Dia jumpa satu kenyataan sahaja. Tengok Innal haq al-munazzah wal khalq al-musyabbah. Kalau kita apa yang Nasrani sebut pasal Allah dalam Quran? Allah tu adalah Masih Isa bin Maryam, betul tak? Innallaha huwal Masih Isa bin Maryam. Allah itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ni dia kata apa? Allah itu adalah semua. Sebab tu Syekh Mustafa Sabri, Syekhul Islam Kerajaan Uthmaniyah, mengatakan bahawa tidak ada kekufuran yang lebih teruk daripada ini. Ini adalah syirik yang paling luas dan yang paling asyad sekali.
Tapi lihat betapa hebatnya dia sampai boleh masuk, menyusup ke dalam kem ulama dan membuatkan ulama defend dia. Itu saya kata genius tahap tertinggi Ibn Arabi ni. I'm sure behind him there are beings who are actually helping him. It doesn't make sense for someone to have such genius. Tapi evil genius lah kita kata. This is not positive genius, this is evil genius. Bagi nak ancam-ancam saya kata ini adalah ibadah saya kepada Allah. Apa yang saya buat ni ibadah. Saya tak takut, bahkan saya bersyukur Allah izinkan saya buat benda ni. Allah bagi ruang. Alhamdulillah. Ini nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak menanamkan takut dalam jiwa kamu-kamu yang duk mengutuk ni. Kamu kena tahu apa yang kamu pertahan. Kamu jangan duk ikut orang saja. Kamu tersilap, kamu terpertahan benda syirik paling teruk tadi tu. Kamu nak jawab apa depan Allah nanti? Cukup ke kamu kata, oh dia Syekh Akbar ya Allah? Jangan main-main.